Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Imani Amara binti Muhammad Zahari. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cukai yang terletak di Kemaman, Terengganu. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku cerita rakyat yang menarik berjudul Kisah Si Tanggang. Diolah semula oleh Ainin Hasbul dan ilustrasi oleh Farid Kamil. Buku ini adalah sebahagian daripada siri bacaan rakyat yang mengangkat kisah-kisah legenda Melayu untuk bacaan kanak-kanak. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda bernama Tanggang yang berasal dari keluarga miskin. Dengan tekad untuk mengubah nasib keluarganya, Tanggang berjanji kepada ibu bapanya untuk bekerja keras. Dia menaiki sebuah kapal dan bekerja dengan rajin sehingga disukai oleh nahkoda kapal. Akhirnya, Tanggang diambil sebagai anak angkat oleh nahkoda itu. Namun, apabila Tanggang sudah berjaya dan menjadi kaya, dia malu untuk mengaku ibunya sendiri apabila ibunya datang mencarinya. Sikap derhaka ini akhirnya membawa padah apabila Tanggang disumpah menjadi batu oleh ibunya. Dari segi ilustrasi, buku ini menggunakan lukisan kartun yang berwarna-warni dan ekspresif, sesuai untuk menarik minat kanak-kanak. Emosi watak seperti kegembiraan, keletihan dan kesedihan digambarkan dengan jelas, membantu pembaca mudah memahami jalan cerita dengan lebih baik. Pengajarannya sangat jelas dan penting. Kita mesti sentiasa menghormati dan berbakti kepada ibu bapa. Tidak kira sejauh mana kita berjaya dalam hidup. Kisah ini menekankan nilai murni seperti taat kepada orang tua, rajin berusaha dan akibat buruk jika menderhaka. Secara keseluruhannya, kisah Si Tanggang ini bukan sahaja menghiburkan, malah penuh dengan nilai moral yang penting untuk anak-anak. Ia sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan dengan pengajaran di rumah maupun di sekolah. Sekian, terima kasih.